Benda paling asas kalau bila kesihatan mental sudah terganggu dan perlu jumpa doktor, maksudnya apabila dah sampai tahap disorder lah sakit. Apabila 3 benda tadi lah, apabila ada simptom, yang kedua lama 2 minggu atau lebih kalau kemurungan, kalau skizofrenia nebulai, kalau tapi tak pergi je lah jumpa doktor kan. Apabila satu lagi, apabila sudah penurunan fungsi sosial, personal, sosial dengan pekerjaan. Apabila rasa macam tak boleh nak tidur malam, terorok nak pergi kerja dan sebagainya, jumpa doktor selalu. Jumpa cepat. Sebabnya kajian menunjukkan kalau dalam masa 2 tahun kita dapatkan rawatan, kita daripada contoh titik kosong, dalam masa 2 tahun kita dapatkan rawatan, insya-Allah kita boleh improve 1%. Tapi kalau kita sipir 10 tahun, payah dah lah. Dia dah jadi kronik lah. So, perkeciman darah tinggi lah. Okay?